Pernah tak korang terfikir package wedding fotografer yang korang ambil ni mahal sangat ke? Murah sangat ke? Berbaloi ke? Dalam video kali ni Bang Wan nak share macam mana korang nak kategorikan package wedding fotografer yang korang ambil tu di tahap yang mana. Okay, let's go. Disclaimer, video ini dibuat hanya sebagai panduan sahaja. Do your own research untuk lebih kepastian. Tiada kena-mengena dengan mana-mana pihak dan video ini hanyalah pendapat peribadi sahaja. Jika anda ada pendapat sendiri, boleh share di ruangan komen di bawah. Okey, dalam dunia wedding fotografi kat Malaysia ni, apa yang menentukan harga mereka? Berapa harga yang ditetapkan? Jawapan dia memang tak ada. Tak ada harga tetap pun untuk package wedding fotografi yang korang ambil tu. Even tak ada akta pun tak menentukan harga package tu berapa. Jadi untuk memudahkan korang lebih faham, harga wedding fotografi ni jatuh pada 3 kategori, iaitu low tier, mid tier dengan high end tier. Kita start dengan yang pertama dulu, iaitu low tier. Low tier ni kategori package yang agak murah dan ia terpecah pada 2 jenis fotografer. Okey, yang pertama fotografer yang mungkin baru nak start lah. Pengalaman dia ni mungkin 2-3 wedding je ataupun mungkin lebih, tapi dia kategori yang fresh grad macam tu. Dia masih baru lagi, belum berkeyakinan penuh lah. Memang dia orang akan buka harga yang lebih murah lah berbanding orang lain. Mungkin kemampuan dari segi gear dia pun, kemampuan dia takat tu je. Itulah harga yang dia letak. So fotografer yang kedua ni, dia macam marketing dia kurang sikit, and then bila job dia mungkin slow, so dia terpaksa kurangkan harga untuk compete dengan fotografer lain. Kalau korang dapat tengok, gambar dia cantik je semua, tapi kenapa harga dia murah? Ya, dia terpaksa buang harga. Okey, yang kedua adalah mid tier. Tadi low tier kan, ni mid tier. Mid tier fotografer ni, dia dah tahu dah selok belok flow majlis, and then dia ada pengalaman lebih lagi dalam industri wedding ni, dan dia dah tahu dah equipment yang dia bawa ni memang cukup selesa lah untuk dia buat artwork, and then dia nak gunakan nanti. Alright. Okay, mid tier ni juga dia ada organisasi dan ada juga yang freelance lah secara solo. Mid tier ni dia lebih advance lah, dia lebih tahu macam mana nak uruskan majlis korang nanti. Okay, tadi kita dah tengok low tier dengan mid tier. Sekarang kategori yang ketiga adalah high end tier. High end tier ni adalah fotografer yang kira paling tinggi lah dalam kategori 2 tadi tu. Maksudnya branding dia dah strong. Kalau company tu dia dah ada admin, dia dah ada editor, fotografer, macam tu. High end tier ni even satu Malaysia pun kenal dia, macam tu. So bila dah ada branding yang strong, of course lah price tag dia pun berbeza dengan tier-tier yang tadi. Untuk skop kerja, of course lah high end tier ni diorang punya kerja lebih sistematik. Itulah tiga-tiga kategorinya. Harga tu dia memang berbeza mengikut kawasan. Jadi macam saya cakap tadi, do your own research. Korang cari dulu, korang survey dulu, and then korang bahagikan lah mana satu mengikut tier masing-masing. Bila korang tengok, and then korang boleh decide korang nak ambil yang mana. Tak semestinya low tier tu teruk ke ataupun high end tu baik, tak. Semua ada kelebihan masing-masing. Macam saya cakap lagi sekali, do your own research dulu. Okay, ini hanyalah video untuk memudahkan korang pemilihan korang sendiri. Okay, yelah sebab end of the day yang nak kahwin korang juga, jadi korang kena pilih lah betul-betul. Dengan cara ni, insyaAllah korang punya pemilihan tu lebih mudah. Alright, kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan like and share video ni. Okay, mungkin share pada kawan-kawan yang nak kahwin ke kan. Kalau korang ada pendapat, jangan lupa korang komen dekat bawah. Okay, jumpa korang di next video. Bye-bye. See ya.